Okey, Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya berada di Public Gold Branch Seremban. Okey, bawah ni Aranu kalau nak pajak emas, atas tu ada branch Public Gold. Jadi pagi ni ada apa? Pagi ni saya dijemput khas untuk menjadi speaker untuk seminar kaya dengan emas, di mana ini adalah rutin setiap bulan minggu ketiga kita ada seminar kaya dengan emas. Sekarang ni serentak berlangsung hari ini seluruh Malaysia. So untuk video kali ni saya nak tunjukkan bagaimana perjalanan seminar kaya dengan emas. Jom follow saya. Okey, inilah day 1 dia, day 1 untuk seminar kaya dengan emas. So dia akan start pukul 10.30 pagi. So saya datang je, semua telah disediakan oleh komiti. Ini biasanya G100 ni kita ada komiti yang kita buat sama-sama. Walaupun mereka tak dibayar, tapi mereka bekerja untuk sama-sama bantu menjayakan misi, nak bantu lebih ramai lagi masyarakat kita pandai tentang emas. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah dan dengan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang penuh bermakna ini dalam seminar kaya dengan emas. Terlebih dahulu tahniah saya ucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini. Mungkin kita datang pagi ini dengan tujuan yang berbeza. Mungkin ada yang baru nak belajar sifat emas, mungkin ada yang dalam musim emas tapi nak belajar tentang bisnes emas, dan mungkin ada juga yang datang sebab diajak oleh kawan atau introduksi masing-masing. Apa sebab saya percaya tiada satu pun langkah kita ke majlis ilmu ini yang sia-sia. Semoga apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan boleh kita gunakan untuk memperbaiki kehidupan kita dan keluarga. Bukan emas yang membuatkan kita kaya, tetapi jadi pada pagi ini saya harap kita bukan sekadar datang untuk mendengar cerita tentang emas, tetapi kita datang untuk belajar, faham dan mengambil inspirasi daripada perjalanan mereka yang telah melalui proses tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk perkongsian pertama pada pagi ini, kita akan bersama seorang individu hebat yang telah melalui perjalanan yang sangat menarik dalam dunia public gold ini. Bagaimana seorang anak boleh berubah menjadi seorang full-time public gold business owner? Bagaimana seseorang yang bermula dengan proses mengikat emas akhirnya membina sebuah empire yang besar. Speaker utama kita pada pagi ini ialah Tuan Muhammad Lokman atau dikenali sebagai Tuan Ujang, berasal dari Negeri Sembilan yang merupakan seorang full-time public gold business owner dan kini berstatus one-star founder masa leader dengan empire business mencapai hampir 5,000 orang. Antara pencapaian tertinggi beliau ialah Black 365 personal sales sebanyak RM250,000 sebulan, $1 million producer, dan juga telah menerima tajaan VIP Crystal Performance dari public gold leadership seminar sebanyak 3 kali, single tiket ke Switzerland dan Cape Town serta double tiket ke Budapest. Dan waktu beliau yang cukup menarik, enjoy and trust the process. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan berlaku dalam satu malam. Di sebalik apa yang kita nampak hari ini pasti ada perjalanan cabaran jatuh lama proses yang telah dilalui. Jadi mari kita dengarkan sendiri perkongsian daripada beliau tanpa meninggalkan masa majlis dengan pun Tuan Muhammad kami memberitakan Tuan Ujang untuk menyampaikan perkongsian beliau. Okey, kawan-kawan, Assalamualaikum. Saya Muhammad Lokman, tapi nama di sosial media saya Ujang. Okey, orang Sembilan bagi nama Ujang. Okey, tahniah kawan-kawan kerana meluangkan masa untuk hadir belajar ilmu, di mana ramai orang sedang masih lagi tadi saya pergi di sana, ramai lagi yang tengah lepak di kedai kopi, makan di sana, minum teh tarik, tapi tuan-puan meluangkan masa untuk hadir belajar. Okey, saya pergi satu kelas seminar workshop kaya emas, guru saya, mentor emas saya, Tuan Muhammad Syafi'i. Ada satu nasihat yang saya ingat, di mana kalau hari ini tuan-puan tak nak belajar ilmu emas tapi nak simpan emas, lebih baik tuan-puan simpan duit saja. Okey, ini sebelum saya
Ini sebelum saya mengenali Public Gold, saya seorang online seller. Akhirnya memang background saya niaga. Saya buat macam-macam bisnes. Okey, saya pernah goreng ayam. Okey, catering, buat live. Tapi memang hidup saya memang buat bisnes. Saya tak pernah makan gaji. Okey, sebab family saya memang background bisnes. Ada kedai. Okey, kedai makan. Sebab tu saya bermula bisnes sehinggalah hari ini. Okey, dan hari ini nombor daripada asbab saya terima amal di Public Gold bersama tim D100, kehidupan saya berubah. Saya seorang full time di Public Gold hari ini. Dulu ketika saya mengenali, sebelum saya mengenali Public Gold, alhamdulillah bisnes okey, income okey, tapi saya tak pernah ada simpanan. Okey, saya tak pernah ada simpanan. Okey, ini sekarang saya dah Public Gold dari tahun 2021. Okey, jadi kawan, sebelum saya mengenali Public Gold, lama lah. Saya kenal Public Gold 2014 sampai 2021. Walaupun saya dah kenal Public Gold 2014, harga emas sekitar 100 lebih, saya tak ada satu gram pun dekat tangan. Itu yang saya, sebab tu nasihat mentor dari tengah-tengah yang kalau nak beli emas tapi tak nak belajar ilmu, lebih baik simpan duit. Jadi saya tak ada. Saya pernah beli emas ketika itu dinar di Public Gold masih lagi 916. Dia ada 1 dinar, dia ada 2 dinar. Okey, sebab mindset saya dulu beli emas, saya pun Public Gold sebab tahun 2014 adalah tahun scam besar-besaran di Malaysia. Ramai lah kawan-kawan saya kena scam, buat personal loan, join scam emas, tak dapat emas, keluarga, isteri bergaduh. Okey, tanya ni duit ni buat apa, ada kahwin lain ke personal loan ni. Tapi sebenarnya dia kena scam dengan emas. Ni realiti tuan-tuan. So ketika itu saya tanya, mana nak beli emas yang selamat? Okey, jadi tahun 2014 saya jumpa satu blog muhammadzulikifli.com, dan saya ingat dia seorang leader emas atau jual emas. Saya pun daftar je lah. Saya tak tahu dia dalam blog dia tu ada ilmu-ilmu mahal. Saya tak pernah baca. Saya memang nak beli emas tu, saya pun beli. Dan ketika itu saya ikutlah aku yang cakap, emas ni nak beli emas, buy low sell high. Maksud dia harga emas turun beli, harga emas naik jual. Dan selalunya apa yang berlaku, bila harga emas naik jual, kita tak boleh nak beli balik, sebab harga emas yang naik lebih tinggi. Benda tu dia berlalu 7 tahun sampai 2021. Masa tu Ujang belum berkahwin. 2019 saya dah kahwin. 2020 apa yang berlaku? Ketika COVID, harga emas pecah rekod tertinggi dalam sejarah, RM300 satu gram. RM300. Murah tu mahal. Murah. Tapi dulu aku mahal. Tak terfikir untuk gambar sebab tak ada ilmu. Sekarang ini kita RM300. Maknanya dia 14 tahun lebih lagi murah. Jadi 2021 orang tanya saya, masa tu semua orang beli emas, harga emas 300. Sebab trend orang Malaysia ni, dia tak beli emas harga pun, dia beli emas ketika harga naik. Sebab dia takut harga emas naik lebih tinggi lagi. Seperti yang berlaku sekarang, 600 masih mereka lebih 600 tak nak beli, tapi 600 semua takut naik balik kepada harga RM700. Okey, jadi orang tanya saya, kenapa tak beli emas kat Public Gold? Dah ada akaun, saya pun beli lah. Saya tak cakap banyak lah, kan cakap kan baik jadinya. Jadi saya pun beli. Okey, so segitulah saya start beli emas. Saya fikir kalau saya beli buat benda yang sama itu tak ada juga simpan emas. Okey, sehinggalah saya tahu nak kaya dengan emas ni bukan sebab emas, tapi sebab ilmu dia. Ini mentor yang saya sebut tadi, Muhammad Zulikifli. Okey, benda pertama yang guru saya sebut adalah beli buku emas. Tuan-tuan, saya seorang yang tidak suka membaca. Saya tak membaca paper pun saya tak baca. Okey, belajar pun ada peluang belajar yang baik, tapi saya tidak memilih jalan yang betul. Okey, alright. Tapi saya nak ubah kehidupan saya. Sebab masa tu saya dah kahwin, saya ada satu tempat yang besar. Saya baca buku. Seumur hidup dah lama tinggal tak baca buku, saya baca buku. Okey, tuan-tuan, belum ada buku ni saya recommend ni. Sebab buku ni dia tidak seperti buku pakar kewangan seperti Tuan Aziz Ali. Okey, Tuan Aziz Ali buku ni memang tentang kewangan. Di hujung page dia akan ada apa macam grocery. Term ni maksud dia apa, term ni maksud dia apa. Buku Wang Emas dia ibarat satu buku yang menceritakan pengalaman. Jadi penyampaian dia kena dengan hidup kita. Okey, so bila saya baca buku ni, saya ingat penulis dia dengan cakap tentang diri saya. Dia kenapa bagi saya. Okey, alright. So daripada buku ni lah
saya mengenali public gold. Okey tuan-tuan, saya seorang seller di shop. Dulu kerja saya pergi Jepun, duduk sampai sebulan, duduk sampai 2 minggu, sebulan kat Jepun, bawa barang balik Malaysia, jual. Okey, so saya dengan saya sekali menjadi pengumpul jam-jam macam ni. Okey, menjadi kolektor. Sebab tu tak ada duit. Sebab apa? Pada ketika itu saya bagi saya ini adalah reward untuk saya penat bekerja, penat meniaga, pagi petang siang malam meniaga. Ini adalah self reward terbaik, ganjaran yang terbaik untuk diri saya. Dulu saya fikir macam tu. Yelah, background keluarga dulu tak mampu, sekarang penatlah berasa. Okey, tapi saya tak fikir kalau tak rasa, satu dah lah. Okey, waktu tengok saya beli 6 jam BTS sama. Okey, kalau orang yang tak main shop dia cakap apa ni? Tuan jam ni harga dia RM15,000. Lebih cheap. Okey, saya pun tak tahu apa yang saya buat. Okey, sekarang jam ni dekat rumah tapi bateri semua mati. Satu kesalahan. Tapi ia satu hiburan pengalaman hidup yang sangat bermakna untuk saya. Sehinggalah saya mengenali public gold 2021. Saya pun tahu dekat public gold ni ada satu kaedah yang beli emas. Dulu saya fikir mana nak beli emas ribu-ribu tiap-tiap bulan mana boleh. Rupanya dekat public gold ada ekor emas sekian. So saya stop shopping, saya stop beli barang-barang yang saya nak dulu. Saya ambil duit saya setiap bulan, saya simpan dalam ekor emas sekian. Satu benda yang menakjubkan berlaku selepas setahun. Seumur hidup saya tak pernah ada simpanan 5 angka. 5 angka paling kecil RM10,000. Okey, tak ada kita 5 angka nombor RM5,000 pun tak ada dalam akaun. Dia tak sempat duduk lama. Sebab apa? Okey, contoh, harga nak simpan RM5,000, ada RM3,000, ya banyak dah ni. Pakai RM500 nanti ganti balik sampai ke sudah tak kan. Tapi bila saya simpan dalam bentuk emas, buat pertama kali dalam seumur hidup saya mencapai misal zakat simpanan. Tapi dalam bentuk emas 85 gram. Pada tahun 2021 harganya sekitar RM20,000 lebih. Hari ini harganya mencapai RM50,000. Saya fikir mana datang duit ni? Kenapa selama 5 tahun pun tak ada pun duit ni? Tapi bila saya simpan emas, saya berjaya sikit. Sebab apa? Emas dia satu keistimewaan kan? Dia memberi kita tempoh bertenang. Contoh, kalau duit kita nampak RM, okey, RM5,000 banyak ya. Tapi kalau emas RM5,000 tahun 2021 lebih kurang 20 gram. Okey, 20 gram. Katalah 20 gram tu saya nak jual, nak pergi beli jam, nak beli baju, nak beli beg. Sayang pula emas ni, nak jual kena pergi branch. Dia tempoh bertenang. Tapi kalau duit dalam bank, check out, add to cart, check out, add to cart, check out. Okey, contoh, sekarang lagi senang. Kalau ada duit dalam bank, duduk otot-otot kat rumah tu, tengok orang lain jual, saya dah nak terbeli dah iron steam, very steam. Tapi disebabkan duit ada duit dalam bank, tapi duit yang nak dibelanjakan, nak bayar anak-anak sekolah, anak-anak ni, so bahaya nanti lah. Takkan nak jual emas pula, beli iron very steam, iron kat rumah tu ada elok je kan. Ok, jadi dia beri tempoh bertenang untuk beli benda-benda yang tak diperlukan. Pada tahun 2000 masa COVID majoriti masyarakat kehidupan dia adalah shopping. Majoriti, ada yang menanggung, tapi majoriti adalah shopping. Saya ada barang yang saya beli ketika COVID, tapi sekarang tak buka lagi berpasal. Sebab apa? Saya save banyak. Beli sebab save, bukan beli sebab kita perlukan. Sebab apa? Sebab ada duit. Makan pun pergi seronok dengan volunteer dia. Okey, sebab apa? Ramai di antara kita ingat kewangan kita tak okey adalah sebabkan ekonomi lah. Ada satu penulisan daripada Jim Rohn, faktor utama yang mempengaruhi kewangan seseorang bukan ekonomi, tetapi emosi kita. Bagaimana kita uruskan psikologi kita, menguruskan duit kita. Okey, sebab tu hari ini ekonomi tak pernah lagi orang cakap tahun ni ekonomi okey, harga barang turun, tak pernah lagi. Tapi ada orang tabungan dia okey, kewangan dia okey. Sebab apa? Sebab ilmu. Orang ini emas pertama saya beli 20 gram 3 keping. Okey, setiap 20 gram milik isteri saya, anak saya, anak sulung saya dan saya. Okey, 3 keping. Duit simpanan kami akan ditukarkan ke dalam bentuk gold 20 gram. Ketika itu harga dia RM15,252. Hari ini harga dia sekitar RM38,000 lebih. Okey, kalau kita tengok kawan, 153% dalam masa 5 tahun dalam masa 5 tahun, average kenaikan emas adalah 30%. Setahun average
Emas ni dia tak famous sebab dia tak macam ASD dalam haji, di mana dividen yang diumumkan setiap tahun. Okey, orang tak tahu yang emas ni berapa average persen tak tahu. Okey, sedangkan kenaikan emas average hari ni kita boleh katakan sekitar 20% dan ke atas. Okey, tuan-tuan, aku maksud kaya. Dulu, kaya bagi saya adalah kereta besar, okey, pakai baju mahal dari atas ke bawah. Itu maksud kaya bagi saya. Okey, banyak duit lah. Okey, income kita besar, duit kita banyak. Alright? Tetapi sebenarnya maksud kaya adalah tabungan kita ada tabungan dan kita kurangkan hutang kita, sebaliknya kita tambah harta kita. Okey, so apa tabungan normal? Duit kita dalam bank, ASB, fixed deposit, unit trust, emas, koperasi, saham dan lain-lain. Okey, harta pula sewaan seperti rumah kedai, tanah yang dibaca. Okey, royalty contoh, kalau kita buat video macam YouTube, kita dapat duit setiap bulan royalty, atau kita buat lagu, kita keluarkan buku. Okey, tanah yang kita hasil. Dulu saya rumah yang saya beli adalah harta. Okey, saya ingat rumah ni kalau beli harta. Tuan-tuan kena faham, rumah yang kita duduk ini adalah liability, sebab dia tidak mendatangkan hasil. Sebab tu emas tak duduk dalam kolom harta, sebab emas dia tidak mendatangkan cash flow. Okey, asas dari emas hari ini tuan-tuan tak nak kena scam mudah. Emas tidak memberikan pendapatan, emas tak ada dividen, emas tak boleh bagi cash flow. Nak dapat duit daripada emas, nak dapat untung daripada emas, hanyalah semata-mata daripada kenaikan harga emas. Okey, katakan awal mula di pembukaan hari ini harga emas naik sampai 150% sekali pun, kita tak merasakan cash flow dia selagi kita tak jual emas. Jadi hari ini kita boleh lihat ada viral sekarang syarikat yang menawarkan skim di mana dia dapat income setiap bulan. Ini semua skim-skim cepat kaya yang berkaitan dengan emas. Sebab emas satu alat kewangan yang dah wujud lama, bukan baru-baru ni wujud, dah beribu tahun emas ni wujud. Sebab tu banyak skamer-skamer yang meletakkan emas sebagai muka depan, sebab sebagai orang rasa emas selamatlah kalau emas. Okey, dan hutang, pinjaman rumah, kereta peribadi, pendidikan dan lain-lain, kat trading. Okey, so nomor 3 pertanda penting untuk kita bertambah kaya. Pertama, kita dah ada tabungan at least 6 hingga 12 bulan gaji. Contoh, kalau gaji 3,000, kita dah kena ada 18,000 ringgit simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan ni bukan duit yang untuk kita gunakan nak balik gaya, tak. Simpanan kecemasan adalah untuk benda-benda yang berlaku di luar dugaan kita, di luar jangkaan kita, mana benda tu tak tahu bila akan berlaku. Kalau gaya, memang tak tahu balik gaya. Okey, jadi yang itu kena buat tabungan ni. Simpanan kecemasan untuk benda-benda yang di luar jangkaan. Okey, yang kedua, hutang kita langsai satu persatu. Dan ketiga, harta kita makin bertambah dari tahun ke tahun. Harta yang menjana pendapatan pasif. Sebelum saya mengenali public goal, saya tak tahu pun apa maksud income pasif. Yang saya tahu income aktif. Nak duit banyak, nak income banyak, kena kita buat. Okey, tapi itu sebenarnya adalah income aktif, di mana kalau kita kerja, kita ada duit. Kalau saya berniaga, saya buat live, baru ada duit. Kalau tak buat, tak ada duit. Okey, tetapi income pasif lain. Okey, income pasif di mana harta yang kalau kita tak kerja pun mendatangkan duit. Contoh, rumah sewa. Okey, di mana kita akan dapat income daripada rumah sewa tersebut setiap bulan. Dan saya tak pernah mengetahui istilah financial freedom. Yang saya tahu dulu nak jadi kaya je. Okey, so banyak benda yang saya belajar bila bersama dengan Public Goal. Saya mengenali istilah financial freedom, iaitu kebebasan kewangan, di mana kebebasan kewangan ni tak kerja pun ada duit. Okey, di mana income pasif kita akan lebih daripada komitmen kita setiap bulan. So, plan bebas kewangan, tak kerja tapi ada duit. Yang majoriti masyarakat kita yang saya tahulah, iaitu melalui PWSP dan EPF. Itu pun lepas 30 tahun bekerja, orang dah cukup umur baru boleh hidup. Okey, alright. Yang kedua, kita ada rumah. Contoh, kita ada rumah, setiap rumah, satu buah rumah tu bagi bersih RM500 selepas 10 tahun. Okey, bersih RM500. Kalau tuan-tuan nak income pasif tu RM5,000, kita kena ada 10 biji buah rumah. Banyak RM5,000. Okey, dan hari ini saya memilih plan saya adalah bersama dengan Public Goal, di mana mengambil tempoh 3 tahun saja untuk mencapai
income basic. Okey. So cara nak untung dengan emas dia sebut tadi lah, melalui simpanan emas. Di mana kita simpan emas, tempoh jangka panjang, harga emas tu akan makin lama makin naik, makin lama makin naik. Tuan-tuan, untuk simpanan dia ada limit. Limit di mana dia ikut berapa income kita. Kalau kita income 3,000, limit kita boleh menabung tu 10%, 300 je lah limit yang kita boleh menabung. Okey. Tetapi untuk income dia tak ada limit. Income melalui business dia tak ada limit. Selagi kita nak buat, okey, sky is the limit. Okey, so berarti macam mana nak ukur dengan emas? Pertama adalah melalui simpanan emas. Ini adalah gold bar 100 gram. Ketika ini saya masih lagi niaga, tapi saya buat bisnes public gold. Jadi income daripada bisnes public gold tu saya convert kepada gold bar 100 gram. Ketika itu masih lagi ada EBP. Jadi setiap bulan income public gold tu saya gunakan untuk angsuran gold bar 100 gram ni. Okey, kalau dulu gold bar 100 gram ni RM25,595. Hari ini sekitar harga dia RM61,000. Okey, jadi kalau nak untung dia, harga jual, kalau harga beli, so keuntungan dia sekitar RM30,000 lebih. Jadi keuntungan dia dah lebih daripada 100%. Ini keuntungan emas basic, semua orang tahu. Okey, tapi kita ada satu cara lagi di public gold. Nampak nak beli emas, kat mana-mana boleh beli emas, dapat emas. Pergi dekat Maiti emas, okey, dekat belakang dataran ni ada kedai emas. Okey, kat mana-mana kita boleh beli emas, dapat emas. Tapi kalau nak kaya dengan emas, kita hanya ada di public gold melalui bisnes emas public gold. Okey, di mana dia ni macam saya dan rakan-rakan yang lain. Okey, kita akan dapat royalty daripada menyimpan emas yang daftar dengan kita dan membuat simpanan. Contoh, kalau customer saya tadi beli 100 gram tadi, harga sekitar RM60,000. Okey, kita akan dapat insentif sekitar 1 hingga 2% mengikut dealership. Kalau macam saya dapat 2%. Jadi saya akan dapat insentif RM1,200 bila ada customer beli 100 gram hari ini. Tapi mana mungkin setiap bulan customer tu nak beli 100 gram. Okey, jadi macam mana saya di 100 kita boleh capai pendapatan pasif RM5,000 hingga RM10,000 sebulan apabila dia ada formula di kawan. Bila kita ada 1,000 customer aktif yang buat belian average, ada yang beli 100, ada yang beli 500, ada yang beli 250, 1,000, 100,000. Okey, kita ambil average RM250 dan insentif persen dia adalah 2%. Jadi income basic dia RM5,000 sebulan. So apa bukti dia nombor formula ni berkesan? Ini bukti dia. Okey, ini adalah testimoni income seorang pensyarah. Okey, seterusnya ini adalah income seorang student, jururawat. Okey, income seorang senior manager. Macam saya sebut tadi tuan-tuan, saving ada limit tapi income tak ada limit. Okey, income ada limit. Ini suri rumah tuan-tuan, 5 angka. Okey, ini income saya. Pada tahun 2021 saya gila, income pertama saya adalah RM3,071. Okey, sebab belian daripada saya, isteri saya dan anak-anak saya. Tak ada customer lagi, baru jadi gila. Okey, ini tak update lagi, ini Oktober 2025. Okey, ini income saya tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan tengok di public gold, income ni bukan sekadar bila customer beli emas saja. Okey, customer jual emas pun kita tak boleh dapat income daripada bisnes public gold. Public gold bayar royalty atas servis kita. Okey, tapi dekat public gold dia bukan soal income sahaja. Okey, sebab nak income yang besar, niaga pun akan dapat income yang besar. Tapi bezanya income public gold ni adalah income basic, di mana hari ni walaupun saya tengah buat seminar, kalau ada customer beli, saya tak servis pun, saya tetap akan dapat income tersebut. Okey, minggu depan saya akan pergi ke Budapest cuti, customer beli emas, saya tak jual pun, saya tak ada buat live. Okey, beli dekat dalam beg ni, ini satu dinar, saya tak. Kalau dulu saya memang kena buat live sampai bersubuh saya buat live. Selagi tak cukup target sale saja saya kena buat live. Tapi dengan bisnes public gold, saya boleh buat bisnes tu di mana-mana. Saya tak terhad duduk dekat PR office atau kedai sahaja. Okey, lagi satu, bisnes public gold ni macam saya cakap tadi, dia ada money and time freedom, boleh buat di mana-mana. Saya nak balik kampung, saya boleh balik kampung bila dia. Saya tak perlu minta kebenaran bos.
saya boleh tutup kedai saya beli dia. Dulu saya ada kedai. Dulu tak boleh kedai lah. Sebab kedai itu saya kena masuk pukul 12, saya kena balik pukul 10 malam. Dulu orang kata ada orang ke, tak ada orang ke, saya kena balik situ. So saya terikat kat situ. Kadang-kadang saya bawa anak saya. Dulu anak-anak saya, keluarga saya di samping bisnes saya. Tapi hari ini bisnes tu di samping anak-anak saya. Okey, kalau saya ke kampung, saya boleh buat live dekat kampung. Saya boleh servis customer di kampung. Jangan-jangan. Okey? Alright. Lagi satu, bisnes Fabricol tuan-tuan tak simpan stok. Saya tak perlu ada staff. Sebelum ni saya ada staff kan. Masa saya nak full time bila Fabricol, staff saya adalah seorang kawan baik saya. Dia tolong saya kat kedai pun sebab nak jadi kerja dengan saya pun sebab dia kesian saya tengok kerja seorang. Dia tolong kat saya. Jadi masa saya cakap dia sedih lah. Saya cakap saya dah tak nak buat bisnes ni, abang so saya nak stop lah. So sekarang dia duduk tengah ni dekat belakang background ni. Okey, jadi so saya tak perlu ada staff, saya tak perlu ada kedai, saya tak perlu simpan stok. Saya dari sendiri tuan-tuan, memang dulu orang ni. Okey, Tudung Fazura jual. Ada lagi tak pada orang Tudung Fazura? Kadang-kadang customer datang kan. Ini bidang berapa? Saya jawab, saya ini bukan bidang saya tak. Sebab saya tak tahu dulu. Duduk kat rumah saya nak jual, saya jual. Okey, jual sambal Cik Noh saya jual. Okey, sambal tu jual habis lah. Tudung Minas banyak tak kedai. Tak dulu ada kedai tu. Kedai tu masih ada. Sebab family saya memang saya buat kat bawah kedai tu. Baju-baju yang saya bawa ke Jepun jam-jam sampai sekarang masih ada. Ini bisnes yang saya buat dulu. Banding dengan bisnes Fabricol yang saya buat sekarang, stok emas tak ada satu skoping pun tak ada kat saya. Emas yang lagi semua adalah emas simpanan saya sendiri. Siapa yang uruskan stok? Branch HQ Fabricol yang uruskan. Okey, siapa yang post? Fabricol yang post. Kalau dulu saya post yang kalau hilang 6 bulan saya kena claim insurans tu baru dapat. Kena ada dulu kan. Kalau tak saya kena bayar untuk Malaysia. Beli jam tak dapat jamnya, saya kena bayar itu. Ada tu kita beli insurans 1000, dia buat post nak bayar 300 je. Terpaksa dah nak tarik waktu. Kita kan saya kena naik mahkamah pula sebab benda tu. Kita pun tak banyak duit. Okey, so sangat-sangat berbeza. Sebab tu hari ni saya rasa bisnes Fabricol ni lebih mudah. Sebab tu saya memilih untuk tinggalkan bisnes saya yang lama, yang dulu saya impian yang besar dengan bisnes saya dulu. Okey, saya memilih untuk buat bisnes Fabricol. Dan saya dibawa bercuti. Dia tu sekitar kan dibawa bercuti. Ada banyak tempat dalam dunia ni lah. Saya ni duduk Sikaman. Okey, daripada kecil sampai ke besar, dah kahwin anak 3, masih lagi duduk Sikaman. Saya tak suka duduk tempat lain. Senawang pun saya jauh. Tapi memang orang Somban ni Somban ke Senawang, Somban ke Semanjung memang jauh lah kan. Tu orang luar pelik jauh. Tapi saya memang jauh. Orang masih orang pegang jauh di Senawang, malah jauh. Dia juga malas dekat Senawang jauh. Sebab memang jauh. Okey, jadi banyak tempat dalam dunia ni yang saya tak tahu. First time saya pergi ke ini ada di Switzerland. Okay? Saya dibawa ke puncak tertinggi di Eropah, namanya Jungfrau. Okay? Saya dibawa menaiki balon panas. Selalu orang naik balon panas dekat Turki rumah, dekat di susah sikit tersebut. Macam pada Turki ada tu. Itu lah balon panas. Dia tak pernah terfikir kat pergi tempat tu. Tapi saya naik balon panas ni dekat Switzerland. Lalu kampungan orang keluar ke orang kampung. Sebab jarang-jarang orang naik balon panas dekat kampung. Sebab package ni sangat-sangat mahal. Okey. Alright. Dan tahun lepas saya pergi ke Cape Town. Cape Town ni sebenarnya sebab dulu ada cerita Ahmad Idham. Pukul 6 petang sebelum maghrib pun cerita Ahmad Idham. Cinta di Cape Town kat sana saya dengan Harizal Bispun. Gelap, kalau gelap tu maknanya lebih kurang supaya saya kan. Kalau tak gelap tu anak muda. Okey. Alright. So saya pergi ke Cape Town teman. Baru saya tahu Cape Town ni majoriti ramai orang Islam. Masjid banyak. Okey. Ada satu masjid tu dulunya gereja, dia dibeli oleh seorang businessman Malaysia. Gereja tu untuk dijadikan masjid. So banyak lah pengalaman-pengalaman baru saya bersama Fabricol. Okey. Dan tahun depan dalam minggu depan saya akan pergi ke Budapest juga. Okey, menaiki river cruise.
Selalu saya fikir ada siklus dia. Dia lakukan besar masih dekat laut. Rupanya dekat Eropah ni semua yang besar. Boleh nanti kapal cruise. So saya buat cruise pula di Europe pula. Okey. Tapi asbab utama saya buat bisnes public goal adalah bisnes yang boleh diwarisi. Okey, tu anak saya 3 orang kan. Ada isteri saya. Dulu bisnes saya dulu, kalau saya meninggal dunia, income daripada bisnes tu akan berhenti kat situ. Kecuali rumah saya pergi jual jam lah. Dia buat lain jual jam. Dia pergi Jepun, tinggal anak, pergi Jepun, cek barang. Okey, saya dulu buat repair jam, repair shop. Dia kena buat repair shop, boleh income. Sebab bisnes tak boleh diwarisi. Berbeza dengan bisnes public goal, dia income tu boleh diwarisi selepas saya meninggal dunia. Okey, income yang 5 angka tu akan diwarisi oleh isteri saya pula. Okey, jadi ini satu harta yang legacy yang saya tinggalkan untuk keluarga saya. Apa bukti dia tuan-tuan? Ini dulu public goal tak ada bukti Dulu dengar ada janji bisnes boleh diwarisi. Ini bukti dia tuan-tuan. Ini sahabat saya, Tuan Muda Abang Muda Rahman. Dia ada penyakit thalassemia. Penyakit thalassemia dia boleh hidup sehingga 30 tahun kat sini. Jadi dia tahu dia akan pergi bila masa. Jadi dia buat bisnes public goal betul-betul dengan niat dia untuk hadiahkan income daripada bisnes public goal ni kepada umi dia. Okey, so kalau lihat di sini, Allah pada 26 September 2023, saya ingat lagi masa ni kita orang dekat Indonesia, sangat-sangat sedih tuan-tuan. Kalau kita tengok konten dia hari ni sampai sekarang masih lagi lalu di TikTok dan di Twitter. Okey, ini selalu sebab bisnes public goal ni kita buat kebaikan, ilmu-ilmu yang kita bagi walaupun kita meninggal sampai sekarang digunakan dan dimanfaatkan oleh ramai orang. Okey, penyakit thalassemia. Alright. Saya tak boleh masukkan bukti dia di slide lain. So nanti tuan-tuan boleh rujuk dalam tulisan. Okey. So apa bila public goal ni? Tugas bila public goal tuan-tuan, belajar dan ada training sampai ke ilmu, lepas tu servis customer kita dengan baik. Okey, tuan-tuan yang hadir hari ni, alhamdulillah tuan-tuan telah servis dengan baik oleh leader tuan-tuan sebab dia jemput tuan-tuan datang. Okey, sebab bila public goal dia dah satu dengan awak. Kalau hari ni bila public goal dia kaya dengan bisnes public goal, penyimpan emas dia mesti juga kaya dengan menyimpan emas di public goal walaupun tak buat bisnes public goal. Jadi nak kaya dengan emas di public goal kena ajak customer untuk belajar ilmu emas. Macam mentor saya cakap tadi, kalau nak beli emas tapi tak nak belajar, baik simpan duit sana. Okey, ini adalah tim kami, adalah tim terbesar di Babylon. Ini tim J100. Okey, so macam mana tuan-tuan? Saya ni seorang yang tak perlu yang belajar. Saya pernah di industri dulu. Okey, harapan keluarga mak ayah hantar UKM, saya pergi buat bisnes. Okey, bisnes langsung. Seronok tuan-tuan. Tapi saya tak kena scam. Saya pun dapat duit. Tapi saya pertama, saya sibuk buat bisnes tu. Saya tak pernah cerita dia dekat mana-mana. Okay, saya buat bisnes langsung. Dapat duit RM2,500. Masa tu kan orang cakap macam tu, tak nak bantar mak ayah pergi haji, jumrah. Saya pun saya pun sampai 2-3-4 pagi kelas tak pergi. Tapi ketika itu masuk sendul, saya rasa apa yang saya buat ni. Saya nak sulung. Okey, menjadi kebanggaan keluarga. Saya dapat masuk ke KL pun, pernah saya buat, saya pun berkabung kat Teruji. Okey, jadi masuk saya dulu tuan-tuan, barulah saya nak menikmati kehidupan yang mesti. Tapi dah terlambat, saya tak boleh nak catch up CGPA saja. Okey, sebab persen saya 0.01. Okey, tapi itu pengalaman hidup saya banyak. Sebab tu saya sedar pentingnya ilmu kalau saya nak berjaya. Sebab tu hari ini bagaimana J100 ni membentuk saya dengan hari ini untuk akses belajar, datang belajar. Jadi ini rutin yang saya buat dari tahun 2021. Okey, public goal untuk jalan nak berjaya servis public goal sediakan training. Mana mungkin saya yang dulu okey, ini adalah job, ini adalah hidup, ini adalah sama, tiba-tiba kita simpak emas dia buat macam ni scan. Nak kaya dengan emas dengan ilmu. Bukan dengan emas. Macam mana saya menyampaikan ilmu tu? Okey, macam mana saya boleh buat live, buat konten melalui training yang disediakan dalam tim J100. Dan saya tak pernah jumpa lagi mereka yang berjaya dengan bisnes public goal ni, dia tak hadir training. Okey, dan ini yang paling menarik. Ketika saya buat bisnes dulu, semua kalau ambil gambar tu, saya kena ambil gambar sini, gambar produk tu kan. Okey, website saya kena lupa orang, saya kena bayar RM2,500 setahun.
Bukan, nak buat website RM1,500, domain kena bayar RM500 setiap tahun. Okey, tapi dekat dalam Team 300 semua yang disediakan. Saya tak buat update benda-benda terkini dalam website tersebut. Team 300 dah sediakan. Nak gambar emas dah ada. So support tools tu dah disediakan. Macam hari ni pun, terima kasih Barisan Komiti, saya datang ramai je teman. Semua dah set up, dah slide dah ni. Dia malam tadi diorang dah WhatsApp saya, ada slide tak, kita orang nak prepare siap-siap. Semua dah disediakan. Itu support tools yang disediakan oleh Team 300. Okey, kemudian ada mentorship tuan-tuan. Dekat luar sana ada banyak mentor tuan-tuan. Ada orang bayar mentor dan sifu kat luar sana banyak, ribu-ribu ringgit. Okey, kalau free tu dia cerita dekat surface ni. Nak yang next kena bayar. Saya pernah join kan, doktor yang kat luar sifu-sifu yang dekat luar, tapi saya yang free je lah. Sebab saya fikir dia tak buat pun apa yang saya buat, tapi dia nak ajar saya macam mana berjaya dengan benda tu. So saya rasa dia tak align. Dia tak sedari dengan apa yang ilmu yang disampaikan. Okey, tapi dekat Publigold bersama Team 300 saya dapat mentorship, okey, bimbingan daripada orang yang paling berjaya dalam bisnes Publigold. Okey, dan orang yang kalau dari sudut emas pun orang yang dah dapat manfaat daripada emas. Tuan-tuan, Konsul dia ada satu pengalaman hidup. Dia pernah berjaya 2 tahun disebabkan sedekah RM2. Ini nombor boleh guna lah, Muhammad Zulkifli Sosman. Okey, dan asbab RM2 ini selalu kalau tak ada lah pengalaman Konsul ini, saya rasa susah saya nak sebut. Emas adalah salah satunya portfolio kewangan yang di luar daripada sistem rekod kewangan. Okey, harta yang kita ada, duit yang banyak-banyak kita ada, harta yang banyak kita ada boleh di-freeze oleh kerajaan bila-bila masa. Tapi emas tak ada orang tahu kat mana kita simpan emas kita, berapa banyak emas yang kita ada. Ketika Konsul diperjalakan, harta di semua kena freeze. Sampai sekarang ada ringgit yang tak rilis duit tu. So macam mana isteri dan anak dia 8 orang sempat income daripada Publigold pun kena freeze. Okey, melalui emas yang disimpan sikit-sikit emas yang dia jual sikit-sikit setiap bulan. Okey, isteri Konsul ni dia jual emas sikit-sikit setiap bulan. Sebab itu je duit. Okey, emas dia sebenarnya duit tapi disimpan dalam bentuk emas. Jadi daripada kisah ni, kalau daripada sudut pandangan saya lah, daripada bisnes ini dalam kisah orang yang paling berjaya dalam bisnes Publigold, memang fakta ya. Daripada sudut pengalaman emas pun, tuan-tuan ada banyak pengalaman. Sebab tu saya katakan buku emas ni sangat sesuai untuk anda yang baru nak mula simpan emas. Dan ketiga, dan setelah normal di Publigold saya ada dapat kawan-kawan baru serta. Okey, bukanlah masuk kawan yang okey. Kawan-kawan yang ada tu okey. Kalau susah, saya macam ni, kereta rosak ni dua datang. Okey, cuma dari sudut untuk saya berjaya dalam bisnes, untuk saya capai financial freedom, capai tabungan yang lebih tabungan yang lebih baik adalah melalui circle. Jadi inilah circle yang tuan-tuan ada hari ini. Mungkin orang yang tuan-tuan duduk sebelah ni adalah seorang jutawan. Kita tahu. Dan melalui circle yang tuan-tuan, saya ada kawan doktor. Walaupun saya bukan budak ni, saya ada kawan doktor 1, 2, 3 doktor, 4 doktor. So saya ada kawan-kawan baru yang ramai daripada golongan profesional. So saya lihat macam mana mereka bekerja. Tuan-tuan dulu masa buat kerja orang saya panjang sampai sini. Okey, boleh panjang kan? Tapi hari ini saya segan nak panjang. So semua orang boleh. So circle pun bentuk diri saya jauh lebih baik. Okey, hari ini yang akan kita dapat bersama Team 300. Okey, settle. So ini cara nak jadi gila. Kalau dekat luar sana jadi gila, beli promo je. Tapi untuk anda jadi gila dan berjaya dalam bisnes Publigold, anda kena join training dan lewat assessment. So kita filter daripada awal. Kita tak nak tahu jadi gila daripada awal buat. So what for? Okey, jadi mampu jadi gila, mampu decision, datang training dulu. Sebab bila kamu datang training, kamu boleh tengok circle. Okey, kamu boleh tengok apa yang dia ajar betul ke tak ni. Kamu boleh tengok macam mana tim kami bekerja. Okey, dan dia ada yang assessment ujian sikit. Nak pastikan betul tu kamu datang training tu. Ataupun kamu buka je laptop ke handphone tu, kamu pergi dapur makan. Ataupun kamu tinggal di handphone tu rumah.
Okey, atau laptop kat rumah. So assessment tak ada lah macam kita jawab bagi SPM tu tak. Dia boleh open book. Okey, supaya apa tuan-tuan? Hari ni Public Goal dah berkembang sangat-sangat famous. Tapi ramai orang yang menyesal pilih dia yang sebelum ni. Betul saya tak? Saya lupa lah jika saya sampai. Betul tak? Saya nak login. Saya pernah buat live tahun 2024. Ini kisah ni memang menarik. Saya buat live apa masa tu kat TikTok. Ada seorang viewer ni masuk. Dia cakap, saya beli rumah saya dapat Public Goal. Dah 2 tahun tak dapat emas. Saya dah boleh bayar lah. Dah 2 tahun tak terasa tak dapat emas. Saya cakap, kenapa tak dapat emas ni? Tak tahu, saya tanya bila saya pun tak tahu tak nak buat macam mana. Saya dengan buat Public Goal ni kan, saya punya experiment. So saya tanya dengan Public Goal ni, tak apalah saya tolong. Sehari dengan buat 7 hari lepas tu sampai ke mana. Dia tak suruh tekan button JIT je untuk isi alamat dan bayar bilik pos ni. Sebab tu kena ada ni, baru kita boleh servis customer dengan baik. Semudah-mudah tu, maknanya dia pun tak boleh mas. Kalau dia boleh mas, dia tahu cara nak pos mas macam mana. Okey, sebab tu penting kita letakkan hari ni nak jadi dealer, ini 3 syarat dia. Okey, alright. So ini sampai di sini saja konsen saya tuan-tuan. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Kalau orang yang pernah saya pun dekat TikTok macam ni lah gigi saya. Tak ada saya kabur-kabur, memang macam ni gigi saya. Okey, so ini social media saya, Facebook, IG, TikTok dan juga YouTube saya. Okey, kamu suka je nama sejam kan Allah. Saya the one and only sejam dekat Malaysia. Okey, so saya serahkan kepada moderator kita untuk sesi kita. Okey, saya tuan. Okey. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Ija dan sangat membuka meja yang memberi inspirasi kepada kita semua. So, ada apa-apa soalan tak kepada Tuan Ija? Jangan-jangan ni dapat datang sini kan, jadi ada apa-apa soalan boleh balik lagi setakat ni, tak apa. Jadi pada perkongsian tadi kita dapat melihat daripada perkongsian tadi kita dapat melihat bahawa kejayaan sekadar tentang hasil yang kita nampak pada hari ini, tetapi tentang keberanian untuk bermula, untuk belajar dan kepercayaan terus. Berapa perkongsian tadi yang bisa diperspektif bahagia kepada soalan. Hello. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita akan dengarkan pula perkongsian daripada seorang wanita yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan ramai wanita tua saya. Dia merupakan seorang Muslimah, mula menyimpan emas pada tahun 2020 dan mula menjadi dealer Public Goal pada tahun 2023. Hari ini dia telah mencapai status founder masa dealer dengan empire seramai 701 orang. Dalam dia percaya sebelum berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang perkara yang menghalang kita daripada bukan kerana kita tidak mampu, tetapi kerana kita betul-betul percaya bahawa kita mampu. Jadi, mari kita dengarkan kisah perjalanan dia. Pada pengakuan dia menjemput Puan Asyafiqah binti Osman untuk menyampaikan perkongsian dia. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyafiqah binti Osman dan saya adalah tim Farji Associates. Introducer saya Tuan Azam Amili, di mana beliau adalah anak muda yang sangat humble dan successful dalam Public Goal, dan beliau dah capai time and financial freedom dan bantu lebih 100,000 penyimpan emas di bawah bimbingan beliau. Jadi saya sangat bersyukurlah sebab berada direct di bawah bimbingan Tuan Azam Amili. Okey, jadi saya nak tanya dulu dekat sini
Saya nak tengok. Masya Allah, ramai juga. Okey, tanya. Saya ucapkan kepada tuan-tuan sebab hadir untuk belajar dengan speaker harapan kita iaitu Seujang. Jadi tuan-tuan, sebenarnya betul kata Seujang, seperti kata mentor saya tuan-tuan, Tuan Muhammad Zusudin, bukan emas yang baru kita kaya, tapi ilmu emas tu. Jadi okey, jadi saya mula simpan emas tuan-tuan disebabkan saya nak simpan duit mas kahwin. Saya kahwin waktu tahun 2021. Habis tu belajar, jodoh sampai awal. Jadi berkahwin. So saya berkahwin tuan-tuan, saya dapat mas kahwin RM300. Waktu tu harga emas RM283. Saya simpan masa tu 2022. Jadi sebelum saya simpan emas, saya tak tahu tentang emas 99 dan saya tak suka emas. Sebab saya ingat emas itu untuk orang yang banyak duit, untuk orang kaya. Tapi sebenarnya saya silap. Lepas saya scroll itu, jumpalah upline saya ni, Tuan Azam Hamidi, di mana saya terus tanya dia tentang simpanan emas. Sejak itulah saya mula simpan emas dan saya convertkan duit mas kahwin itu kepada bentuk emas 1 gram. Dan alhamdulillah tuan-tuan, sampai hari ini mas kahwin saya tu masih lagi ada. Tuan-tuan dekat depan saya ni mesti dah aku kahwin lebih awal daripada saya kan, sebab saya baru umur 27 tahun. Tuan-tuan ada tak lagi duit mas kahwin tu? Dan alhamdulillah saya rasa macam rupanya emas ni bukan je untuk orang kaya, tapi untuk semua orang. Ni soal nak ataupun tak nak. Dan alhamdulillah lepas saya jumpa tu, sampai hari ni duit mas kahwin itu masih lagi ada, dan bukan lagi nilai RM300, tapi dah meningkat hari ni kepada RM600 lebih. Ada paling tinggi harga emas RM384. Bermakna emas ni makin lama kita simpan makin bertambah nilainya. Sebab tu kalau kita tahu tentang ilmu emas, emas ni untuk long term lah, untuk jangka masa panjang. Baru kita akan dapat keuntungan dengan simpanan emas yang kita buat. Dan alhamdulillah, sebab saya simpan emas yang pertama 1 gram tu, saya berjaya buat simpanan kecemasan 6 bulan gaji. Saya tak bekerja, saya di rumah. Tapi macam mana saya menabung? Dengan menabung dalam akaun emas siap public gold. Saya guna dengan penyimpanan emas. Lepas tu lepas saya menabung sikit-sikit, bila saya tengok income saya ni dah berjaya, saya simpan simpanan saya ni saya simpan ibarat macam saya bekerja dengan gaji RM2,000 sebulan, walaupun saya ni seorang isi rumah. Kan? Tapi gaji tak bulan yang suami bagi bukannya RM2,000 pun, tapi sebab kita menabung, kita berjaya buat tabungan tanpa bocor. Kalau sebelum ni saya pernah bekerja lepas habis belajar, tapi sekejap je, beberapa bulan je. Duit tu saya simpan dalam bank, ada, tapi tak kekal lama, tiba-tiba hilang, tak tahu pergi mana. So saya bersyukurlah sebab saya kena emas. Walaupun saya rasa macam dah terlambat, sebab saya suka simpan duit. Waktu belajar pun saya simpan duit, buat pinjaman PTPTN kan, ada lebihan duit tu saya simpan, tapi bila akhirnya tak tahu pergi mana. So okey, jadinya bila saya kena emas ni tuan-tuan, saya bukan simpan untuk diri saya, tapi saya simpan juga untuk anak-anak saya. Saya ada 2 orang anak, jadi saya memang simpan duit mereka ni sejak mereka baby lagi. Seorang 4 tahun, seorang setahun. So dulu ada yang emas. Sekarang ni kalau anak-anak nak belajar, 4 tahun pun kita dah hantar pergi sekolah kan. Tahu tak, dia punya yuran RM1,000 lebih. Macam mana seorang si rumah dengan suami bekerja kan, income tak sebesar apa yang seperti orang lain, mesti kita kena ada saving. So alhamdulillah, sebabkan saya simpan duit anak tu daripada awal. So saya gunakan duit yang dia ada tu untuk bayar yuran. Kita arahkan, lepas tu nanti terbesar balik. Sebab kegunaan emas kan kita guna waktu kita memerlukan. So salah satu buat simpan untuk anak, kita gunakan untuk pendidikan mereka. Kalau dulu kita ibu-ibu ni waktu universiti, sekarang budak nak masuk nikah
Okay, itu salah satu lah yang saya dapat manfaat dengan simpanan emas. Dan next doakan untuk bebas hutang PTPN dengan simpanan emas pula. Okay, jadi kenapa saya pilih PG? Saya pilih Public Gold sebab kita boleh, yang pertama sekali sebab saya nak menabung emas lah. Kan senang sebab kita boleh ikut bajet kita serendah RM100. Sebab tu kalau kita boleh dulu introduce kita akan tanya nak simpan dengan bajet berapa. So kalau kita kata 1 gram boleh, paling rendah berapa, RM100 pun boleh, ikut bajet kita sendiri. Dan simpanan emas ni kita ada umur. Dekat Public Gold kita boleh menabung daripada anak-anak sampai lah dewasa. Sebab tu saya suka kan, sebab kita boleh kumpul aset bersekarang. Okay, seterusnya sebab di Public Gold ni, okay, sebabnya salah satunya untuk capai ultimate reward tadi. Dan yang paling penting adalah income diwarisi lah. Sebab kita tahu bila kita akan pergi, so bila kita buat besok pada awal ni, insyaAllah kita boleh bagi kepada waris kita nanti. Okay, jadi kalau okay, kejap. Okay, satu lagi kenapa saya kenapa saya pilih Public Gold untuk saya buat bisnes kan? Sebab saya pilih Public Gold untuk saya buat simpanan. Yang pertama sekali sebab harga program rendah. Kalau tuan baca dalam buku mentor wang emas tu, kita ada 5 ciri emas yang kita kena tahu sebelum kita pilih emas tu. Yang pertama sekali harga program rendah. Yang kedua, stok jual beli banyak. Public Gold kan banyak stok, tak ada had kan, pasal cawangan banyak kan. Yang paling penting adalah emas tu diterima. Kan tadi macam Seujang bagi tahu, kita bukannya beli waktu harga rendahnya, tapi kita nak jual tu, syarikat tu terima tak. Saya ada pengalaman penyimpan emas saya, dia nak jual 10 gram gold bar, tapi bukan jaman Public Gold, jaman lain. Tapi dekat tempat yang dia nak jual tu tak diterima. 10 gram. Lepas tu saya kata tak apa, saya terang bawa dekat Public Gold. So saya bawa dekat sini lah. Dan apa yang terjadi, Public Gold terima emas tu sebab masuk emas kulit. Tapi kenapa tak diterima dekat tempat lain? Sebab emas tu syarikat tu dah tak ada dah. Mungkin macam Seujang cakap tadi, dulu kan banyak scam emas. So kita nak punya emas ni bukan harga emas yang kita kena ambil tahu, tapi syarikat tu ambil balik tak emas yang dijual. Jadi setakat itu sajalah. Jadi bagi tuan-tuan, okay, yang mana belum lagi simpan emas, baru nak bermula, okay, tuan-tuan boleh rujuk introducer tuan-tuan. Cara untuk bermula. Yang mana dari dealer, okay, nak bina bisnes, nak wariskan kepada anak-anak isteri nanti, tuan-tuan boleh juga refer introducer tuan-tuan. Okay, nanti nak angkat satu-satu lah. Jadi setakat itu sahaja. Saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Okay, settle untuk video kali ini. Kita punya video YouTube ni, baru belajar nak buat YouTube ni. So kepada anda yang nak explore lagi, okay, yang belum follow, boleh tengah button follow, boleh share lagi video ni. Okay, belum subscribe, boleh subscribe channel saya. Kepada anda yang nak explore bisnes Public Gold, boleh hubungi saya. Alright, jadi kita nak bersiap dah. Nanti next video kita akan tunjuk percutian VVIP di Euro pula yang ditajuk oleh Public Gold. Bye, jumpa next video.